Assalamualaikum dan selamat jumpa lagi di channel Catman DIY. Okey, di sini ada Vario 160. Okey, hari ini saya akan servis. Okey, servis Honda Vario 160 secara DIY. Okey, jadi perkara yang paling utama sekali kita mestilah sediakan minyak yang bersesuaian. Okey, jadi di sini di sini saya guna Yamaha Loop, Blue Core semi sintetik, untuk automatic engine sahaja. Dia punya grade SAE 1040. Dan untuk minyak gear saya pakai Yamaha Loop Gear Oil. Yang ni 0.1 liter. Jadi ini adalah antara keperluan dia, dan juga anda kena ada jugalah soket yang bersesuaian untuk buka dia punya tempat minyak keluar lah. Tanpa buang masa, jomlah kita DIY servis Honda Vario. Yang pertama sekali saya akan longgarkan dia punya penutup minyak hitam ni, tempat masuk ni. Buka dulu, longgarkan. Ya, dekat situ longgarkan. Dan saya akan buka yang ini. Soket 17 untuk buka yang ni. Saya ingatkan motor bagi minyak keluar semua, saya ingatkan. Minyak ni sebenarnya cantik lagi, dia tak ada pekat sangat. Sebab saya buat 2K saja. 2000 mileage saja. Pakai ni, jangan pakai cordless impact pula. Dah cukup. Jangan terlalu ketat, nanti loose susah. Kemudian kena pakai benda ni. Kena pakai benda ni. Kita akan isilah minyak. Yang ni Yamaha Loop. Kalau nak pakai minyak lagi baik pun tak apa, berdasarkan bajet masing-masing lah. Gunakan penyukat dia. Sekarang minyak berada di tahap ni, sini. Jadi saya kena tambah lagi lah sampai sini. Tambah lagi lah sampai sini. Sekarang cun-cun lah. Sekarang cun-cun lah. Sekarang cun-cun lah sini. Saya bubuh sampai tahap ni lah. Bagi dia ngam-ngam. Jadi boleh ketatkan.
Okey, sekarang kita akan tukar minyak auto. Okey, so kena guna panah 12. Sekarang buat macam ni. Okey, sekarang isi 120 ml sekarang isi 120 ml, kemudian ketatkanlah skru ni. Okey, jangan ketat sangat. Sebaiknya okey, settle. Okey, so selesai sudah proses servis secara DIY. Okey, Honda Vario 160. Okey, kita jumpa lagi di channel Catman DIY. Assalamualaikum.